Ramai orang suka beli emas atas tangan orang sebab nak cepat, nak jimat dan rasa lebih mudah. Tapi tahu tak, sebenarnya cara tu antara yang paling berisiko. Okey, sebab pertama, kalau kita tersilap beli, ia boleh jadi kes polis. Bila kita beli emas daripada individu, kita tak tahu asal usulnya. Ada kemungkinan emas tu hasil rempokan, emas tu hasil curi ataupun dah disenara hitamkan. Dan kalaulah emas tu pernah dilaporkan kepada polis, kita boleh dituduh bersubahat dalam jenayah. Alhamdulillah, setiap emas keluaran Public Gold ni ada nombor siri dia yang unik dan sijil ketulinan. Tapi bila kita beli atas tangan orang, kita tak boleh nak semak sama ada nombor siri tu sah ataupun tidak. Tak ada sistem pengesahan dan tak ada jaminan. Sebab itulah pentingnya kita beli emas ni hanya daripada syarikat yang dipercayai. Dekat Public Gold, setiap transaksi wajib ada pengesahan identiti pembeli. Emas dihantar melalui pos berinsurans ataupun boleh ambil sendiri dekat cawangan dengan temu janji. SOP ni bukanlah untuk menyusahkan tapi untuk lindungi hak kita sebagai seorang pembeli. Kalau nak beli emas dengan cara yang selamat, sah dan telus, beli hanya dengan Public Gold. Nak Fiza bimbing cara untuk mulakan simpan emas? Boleh like video Fiza di profile untuk tahu cara bermula. InsyaAllah Fiza akan bantu dan bimbing langkah yang betul untuk mulakan simpan emas.